Apa bendanya sebenarnya kad UNSCR ni? Ramai yang pernah dengar tentang kad ni, tapi tak ramai yang ambil cakna fungsi dan peranan kad puaka ni. Untuk info korang, UNSCR ni adalah singkatan bagi United Nations High Commissioner for Refugees atau dalam bahasa Melayu disebut sebagai Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian. UNSCR ni ditubuhkan oleh Agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau ringkasan PBB yang menguruskan hal pelarian di seluruh dunia. Jadi, kad UNSCR ni adalah satu dokumen pengenalan yang dikeluarkan kepada pelarian di sesebuah negara, contohnya Malaysia. Kad ni bukan kad pengenalan, bukan pas imigresen dan memang bukan bukti kewarganegaraan. Kad ni hanyalah bukti bahawa seseorang tu berada di bawah perlindungan UNSCR je. Jadi macam mana pula seseorang tu boleh dapat kad ni? Untuk menerima kad UNSCR ni, individu tersebut perlu melalui proses pendaftaran dan temuduga yang dilakukan oleh pihak UNSCR tu sendiri. Proses ini penting untuk memastikan mereka ni benar-benar melarikan diri dari perang, konflik, penindasan atau ancaman keselamatan di negara asal mereka. Sekarang, apa fungsi sebenarnya kad ni? Salah satu fungsi paling utama adalah untuk melindungi pemegang kad ni dari ditahan oleh pihak berkuasa. Ni sebab kad tersebut mengesahkan bahawa mereka ni adalah pelarian yang sedang menunggu proses perlindungan atau penempatan semula. Selain itu, kad ni juga membolehkan pemegangnya mendapatkan beberapa bentuk bantuan asas. Antaranya termasuklah rawatan hospital dengan kadar subsidi tertentu, akses kepada pendidikan komuniti, program bantuan daripada NGO dan sokongan kemanusiaan yang lain. Tapi ramai jugalah yang salah faham tentang kad ni. Ada yang ingat kad UNHCR ni memberi hak bekerja secara rasmi di Malaysia. Sebenarnya kad ni tak memberi hak pun untuk bekerja sebab ia bukan dokumen imigresen atau permit kerja, tapi lebih kepada bukti perlindungan sementara. Tapi itulah, walaupun dikatakan sementara, korang boleh tengoklah sendiri berlambak manusia yang ada kad UNHCR ni merempak bertahun-tahun di Malaysia. Jadi, pada pandangan peribadi saya, kad UNHCR ni seolah-olah tiada solusi yang jelas di mana kad penerima ni kadang-kadang bertahun-tahun berada dalam sesebuah negara, terutamanya di Malaysia. Alasannya nak elak dari negara mereka yang sedang bergolak. Sampaikan mereka ni beranak pinak di Malaysia dan pihak berkuasa masih tak dapat menyelesaikan perkara ni. Apa yang saya harapkan, harap pihak berkuasa di Malaysia lebih tegas tentang kemasukan pelarian ni seperti di Singapura.